aku singgah stesen minyak sebab lampu minyak dah menyala. Jam hampir 2 pagi. Kawasan sunyi, cuma satu pam buka. Kedai serbaneka terang tapi tak nampak pekerja. Aku turun isi minyak sendiri. Angin malam sejuk, bau petrol kuat. Masa tengah isi, aku perasan pam sebelah bergerak sendiri. Hos berayun perlahan. Tak ada kereta. Tak ada orang. Aku anggap angin. Pam yang aku guna tiba-tiba berhenti. Skrin gelap. Aku tekan picu tak jalan. Dalam cermin kereta, aku nampak seseorang berdiri rapat di belakang aku. Perempuan, rambut panjang. Baju gelap, aku pusing cepat. Kosong. Aku terus gantung hos, masuk kereta. Tangan menggigil masa nak start enjin. Sebelum enjin hidup, aku dengar ketukan perlahan dekat tingkap belakang. Tok, tok, tok. Aku tak toleh. Aku terus start. Masa kereta bergerak, aku pandang cermin sisi. Perempuan tu berdiri dekat pam. Kepala sengit, tangan masih terangkat betul-betul di paras tingkap, macam menunggu aku buka pintu. Aku keluar dari kawasan tu tanpa brek. Sampai sekarang, setiap kali isi minyak waktu malam, ada satu benda aku buat tanpa fikir. Aku tak pernah lagi isi sampai penuh. Sebab malam tu aku sedar satu benda, kalau aku tunggu lebih lama sikit, mungkin yang ketuk tingkap tu bukan nak suruh aku pergi,